Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh menyambung pertemuan kita di udara ini pada Rabu malam Khamis ini melalui channel Bicara Hati dan Sandiwara Dunia. Malam ini kita menyambung membaca kitab Dunia Lebih Jelek Dari Bangkai Kambing. Kita sambung pada muka surat 141, iaitu daripada ujung 140 tu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzara qattu illa wal qabru afza'u minhu. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, dan selain daripada At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Penulis kita ini ikhwan, kita masih menyambung tajuk ke-12 berkenaan dengan apa yang dibawa manusia ketika ia mati. Maka Ustaz Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, dia membawa kepada kita hadis ini, hadis daripada Osman bin Affan. Osman kata Nabi bersabda, sesungguhnya kubur itu merupakan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Maka jika seorang selamat darinya, yakni daripada azab dan siksa kubur, nescaya sesudahnya lebih mudah darinya. Jika dia tidak selamat di kubur, maka yang sesudahnya lebih susah darinya. Osman bin Affan, perawi hadis ini, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum pernah aku melihat sebuah pemandangan yang sangat menakutkan di dunia, melainkan kubur lebih menakutkan lagi darinya. Dan satu lagi hadis daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ala syafiril qabri فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. Kata Bara' bin Azib, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengkuburkan satu jenazah. Baginda duduk di pinggiran kubur. Maka baginda menangis sampai membasahi tanah. Kemudian baginda bersabda, wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti inikah? Untuk yang seperti inilah maka hendaknya kalian mempersiapkan diri. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Majah dan selainnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Alhamdulillah ikhwan, dengan dua hadis ni kita, penulis nak menyampaikan kepada kita, inilah masa depan kita. Inilah masa depan kita. Inilah future kita, masa depan kita. Mustaqbal kita, ke depan kita, inilah dia ikhwan. Itu ada dua. Sama ada kubur itu menjadi tempat yang menyenangkan ataupun dia menjadi tempat mola yang menyusahkan kita.
Dan Nabi kata, aku tak pernah melihat satu pandangan buruk, melainkan Nabi kata dalam kubur itulah benda yang paling buruk pernah aku tengok. Dengan makna kata buruk ini, dengan makna kata takut, ngeri, dahsyat. Jadi kubur ni ikhwan, lepas mati, lepas kita jumpa sakratul maut ataupun sakaratul maut, kita jumpa di situ, kita dah mengalami satu masalah besar. Roh nak keluar daripada badan. Masa tu harta, anak-anak semua tak ada guna dah. Yang bergunanya ialah kalau kita boleh sebut la ilaha illallah. Lepas tu kita masuk kubur. Bila masuk kubur, semua tak berguna lagi. Melainkan yang bergunanya ialah pengetahuan kita, keimanan kita kepada Allah, kepada Islam dan kepada Nabi kita Muhammad yang diutuskan. Dan itulah yang akan dijadikan bahan soalan dalam kubur. Jadi kalau kita tengok di sini ikhwan, salahlah setengah daripada orang kita kata, aku ni lepas mati habislah. Aku dengan hampa ni tak kat dunia aja, aku mati habis. Dah. Ini ucapan orang yang paling dangkal, paling bodoh pengetahuan dia tentang apa itu mati dan apa itu kubur. Dan Nabi duduk, kata Bara' bin Azib, Nabi duduk ala syafiril qabr. Nabi duduk dekat mulut kubur tu, dekat tepi liang lahat tu. Nabi tengok ke dalam tu. Nabi kata sepatah, Nabi tengok tu, tengok lubang kubur daripada atas, sampai Nabi teriak, menangis. Air mata Nabi turun, tapi menitik ke tanah. Nabi kata, ya ikhwani, Nabi kata saudara sekalian, limithli hadha fa'a'iddu. Limithli hadha fa'a'iddu. Nabi kata, untuk yang seperti inilah kamu kena persiapkan diri kamu. Kamu kena sediakan diri kamu untuk seperti ini. Duduk daripada atas, tengok ke lubang kubur. Nabi kata, untuk inilah kita kena persiapkan diri kita. Salah seorang ulama salaf menulis surat kepada saudaranya. Di suratnya dia berkata, saudaraku, bayanganmu adalah engkau bermukim padahal engkau terus menerus berjalan. Engkau dituntun dengan penuntunan yang cepat. Kematian diarahkan kepadamu dan dunia dilipat dari belakangmu. Usiamu yang telah berlalu tidak kembali lagi kepadamu hingga hari dinampakkannya seluruh kesalahan, yakni kiamat, dikembalikan kepadamu. Ini ucapan ulama salaf. Ini disebut oleh Imam Ibn Rajab Hambali dalam kitab dia Jami' al-Ulum wal Hikam. Itu dia sebut benda ni. Ada di kalangan salaf kata macam tu. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata kepada seseorang, berapa usiamu? Orang itu menjawab, 60 tahun. Fudail bin Iyad berkata, kalau begitu sejak 60 tahun silam kau berjalan kepada Rabbmu dan tidak lama lagi kau tiba kepadanya. Dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail berkata, tahukah engkau penafsiran ucapanmu tadi? Penafsirannya adalah, aku adalah hamba Allah dan aku kembali padanya. Barang siapa yang mengetahui bahawa dia hamba Allah dan dia kembali padanya, hendaklah dia mengetahui bahawa dirinya akan dihisap pada hari kiamat. Barang siapa mengetahui dirinya akan dihisap pada hari kiamat, hendaklah dia mengetahui bahawa dia akan ditanya. Barang siapa mengetahui bahawa dirinya akan ditanya, hendaklah dia menyiapkan jawapan pertanyaannya. Dia berkata kepada Fudail, bagaimana caranya? Fudail berkata, sederhana sekali. Dia berkata, apa itu? Fudail berkata, engkau perbaiki umur yang masih ada, nescaya dosa-dosamu yang telah lalu diampuni. Kerana jika engkau berbuat salah di sisa usia, maka engkau diseksa kerana dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa
sekarang. Ini juga disebut oleh Ibn Rajab dan oleh Abu Nu'aim Asfahani dalam kitab dia. Ikhwan, inilah kematian dan inilah kehidupan. Jadi cerita Fudail bin Iyad ni ikhwan, inilah cerita yang kalau kita kata happy birthday, inilah cerita dia. Pada hari kita sambut happy birthday itu, kita kena ingat cerita Fudail bin Iyad dengan orang ini. Kita biasanya happy birthday potong kek, lepas tu kita menunggu hadiah. Kita terlupa. Fudail bin Iyad tanya, berapa banyak umur hang? Pasal tu orang Arab, dia kalau cakap, dia ada dua perkataan. Satu dia kata, kam umruka. Kam umruka. Maknanya dia tanya, umur hang berapa? Tapi kalau yang ni dia kata kam umruka, yang ni bermakna tanya macam kita ni lah, tanya biasa-biasa ni. Tapi kalau dia itu Arab, dia pakai bahasa betul, dia tak kata kam umruka, dia kata kam madha min umruka, min umrika, kam madha min umrika. Dia tambah perkataan madha, kam madha min umrika. Ini yang betul. Tapi kalau kam umruka ni bahasa kita lah, bahasa kampung cakap. Tapi kam madha min umrika itu adalah bahasa fusaha, bahasa yang tepat. Kalau kam umruka, umur berapa? Dia tu jawablah situn ke, berapa dia jawablah, 60 ke berapa puluh. Tapi tak ada makna apalah, saja tanya umur orang. Tapi kalau dia kata kam madha min umrika, bermakna berapa lamakah hang telah berjalan dalam hidup ini dan Allah telah beri pada hang umur. Ayat ini akan buat ayat mata dia berkaca. Seperti mana soalan Fudail bin Iyad kepada orang ini. Kam madha min umrik, berapa lama dah telah hang berjalan, hang telah pakai, telah berlalu daripada umur hang? Dia jawab 60. Fudail terus menjawab, maknanya tak lama lagi hang jumpa lah Tuhan. Sebab hang telah berjalan nak balik jumpa Tuhan ni selama 60 tahun. 60 tahun dah hang tinggal dunia. 60 tahun dah. Kalau hang boleh pusing ke belakang, jauh dah hang dengan dunia. Bermakna hang dekat sangat dengan, kita kata, syafiril qabr. Bibik mulut liang lahat. Dekat dah sangat. Tu kawan ni bila dengar dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail bin Iyad tanya lagi, hang tahu tak apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita kan orang mati, kita baca itulah. Tapi Fudail bin Iyad bagi nasihat pada dia, itu adalah kalimah yang diucap untuk bagi ingat pada kita bahawa kita adalah hamba Allah. Kita akan balik bertemu Allah dan kita akan ditanya oleh Allah. So kalau kita sedang kita akan ditanya, sepatutnya kita menyediakanlah jawapan untuk pertanyaan yang kita akan ditanya. Maka kawan ditanya pada Fudail, persiapan apa yang aku boleh buat? Fudail kita pertama, taubat di atas 60 tahun yang lalu salah hang, dan umur yang baru ini hang berjalan. Jangan buat salah dah. Nescaya hang dikira tak ada dosa. Tapi kalau hang buat tak tahu, maka hang akan dikira berdosa 60 tahun dan tambah lagi dengan dosa barunya hang buat hari ini. Ikhwan, masa kita sambut hari jadi, mana kita tahu benda ni semua? Kita tak tahu. Memang hari jadi ni tanda kata umur kita panjang sikit. Satu nikmat juga. Tapi cara kita sambut tu macam kita tak tahu apa. Macam tak ada bekal pun untuk akhirat ni. Tak ada bekal. Kalau tak potong kek, bukan hari jadi. Kalau tak ucap selamat, bukan hari jadi. Jarang kita bersedekah hari jadi kita. Jarang kita buat kebajikan hari jadi kita. Jarang kita bagi hadiah pada mak ayah kita hari jadi kita.
Maka ingatlah cerita ni ikhwan, Fudail bin Iyad pada muka surat 142 ini, supaya bila datang hari jadi kita, kita ingat ini adalah kehidupan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana, faqala ma hadha, faqulna khussun lana wahi, fanahnu nuslihu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ara al-amra illa a'jala min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kami pada saat kami sedang memperbaiki rumah kami. Maka baginda bertanya, apakah ini? Kami menjawab, sesungguhnya rumah ni dah lama, yakni rapuh, maka kami memperbaikinya. Maka baginda bersabda, aku tidak melihat urusan ini, yakni ajal manusia, melainkan lebih cepat datangnya daripada pekerjaan kamu memperbaiki rumah itu. Ini dalam hadis Abi Daud, dan selain Abi Daud, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini pula cerita Nabi tengok sahabat duk repair rumah. Nabi kata, mati ni mai lebih cepat daripada masa hampa repair rumah. Lah ni hampa baru duk tukar bumbung. Mungkin besok baru hampa nak perbetul dinding. Maka antara hari ni dengan besok, tengah-tengah tu hampa boleh mati. Maka tinggallah rumah hampa yang nak repair ni, masuklah ke rumah yang hampa tak pernah pun fikir nak repair dan bersedia. Maka ingat Nabi kata, mati itu. Dalam syarah hadis ni kita tengok bahawa bukanlah Nabi nak marah sahabat tu repair rumah, tapi Nabi nak masukkan ingatan kepada mati. Biasa kita repair rumah ni, pertama kita ada duit, kedua kita lebih pada selesa. Masa tak repair tu tak selesa, nak repair sikit, nak hidup selesa. So bila Nabi tengok sahabat dapat nikmat, Nabi takut sahabat lupa akhirat. Maka cepat-cepat Nabi bagi ingat. Nabi kita ingat, tengah duk repair rumah ni, bukan mesti rumah hampa repair tu hampa dan masuk, hampa dan duduk. Tak, Nabi kata, mati boleh regut hampa. Mati tu boleh dia heret hampa ke satu rumah yang hampa tak pernah fikir apa nak buat. Hampa nak repair rumah tu, apa nak perbaik rumah tu, yakni kubur. Maka bila hampa mati, hampa tinggallah rumah ni, hampa masuklah rumah yang kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul maita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Baginda bersabda, 3 hal yang mengiringi kepergian orang mati, iaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. 2 di antaranya akan kembali pulang, sedangkan yang 1 akan tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis daripada Anas bin Malik tentang yatba'ul maita thalatha. Ya, ini ikhwan, perkataan ini kalau kita buat ayat dalam bahasa kita berjalan. Kita daripada sini kita nak pergi Kuala Lumpur, kita jalan dengan 3 biji kereta. Sebiji kereta boleh masuk 4 orang. 3 biji kereta berapa? 12 orang. Kita pun pergi Kuala Lumpur. Bila kita sampai, kita dekat nak sampai, kita pusing belakang tengok kereta paling belakang kena masuk ke jalan lain, dia exit ke lain. Tadi kita keluar daripada rumah kita 3 biji, kita dah tengok tinggal 2 biji.
Sampai jalan-jalan, jumpa lagi satu simpang, kita beralih tengok, kereta yang satu belakang kita 4 orang tu, dia kono habis ke lain. Maka kita pun kata pada kawan kita, tadi kita main ramai no. Last sekali tinggal kita 4 orang. Lepas tu dalam kita 4 orang tu, kita berjalan sampai. Bila sampai, kita pun berhenti. Kita nak pergi rumah yang kita nak pergi tu. Kawan kita lagi 3 orang ni, dia kata ke kita, dia kata kami tak pergi sekali lah kot nah. Sebab kami ingat nak singgah rumah orang lain. Tapi saat ni balik, kita jumpa. Saat ni bila kita nak balik, kita jumpa balik. Bila kawan kita satu kereta kata lagu tu, kita seorang-seorang je masuk rumah tu, kita akan rasa punya mai ramai lah sekali tinggal aku seorang. Suasana kita tengok belakang, kereta pelan tak ada, orang pelan korang, suasana itulah Nabi sebut pada mayat, yatba'ul maita thalatha. Akan ikut di belakang mayat itu ramai, salasah ni lebih daripada satu, lebih daripada 2, banyak. Salasah. Kalau kata ahli dia, banyak ahli dia. Kalau kata harta dia, banyak harta dia. Bukan RM1, 2. Banyak ikut dia. Tapi Nabi kata bila dia sampai tempat yang dia nak sampai, Nabi kata, tinggal satu je. Masa kita pusing belakang tengok kereta kita tinggal satu tu, masa tu kita jadi sedih. Wih, di mana kawan-kawan kita ni? Ataupun kita berjalan-jalan, kita nak pergi ke Kelantan, jalan-jalan, naik gerik pun kita sama 3 biji kereta. Bila kita sampai ke Tanah Merah ke, kita pusing-pusing 2 biji kereta tak ada. Mana dia pergi? Mana? Kita jadi cemas. Macam itulah mayat, ikhwan. Dia, Tuhan akan perlihat pada dia harta dia, usaha dia, apa sahaja yang dia ada. Allah akan bagi dia tengok, ikut dia. Dan dia boleh tengok di belakang. Dia pun dia semua ikut dia. Keluarga dia sebanyak mana ikut. Harta dia sebanyak mana ikut. Dan dia boleh tengok juga amalan dia. Dan dia akan tengok satu benda yang sangat menyedihkan mata dia. Fayarji'uthnani. Allah bagi mata dia tengok 2 benda itu akan balik tinggal dia. Bayabqa wa yabqa wahid. Yang sama dengan dia, kekal dengan dia satu. Dia akan tengok yarji'u ahluhu wa maluhu. Dia akan tengok keluarga dia, harta dia balik. Dia akan tengok pemandangan yang sangat sedih dan menakutkan. Dan dia akan tengok amal dia kekal. Bila dia tengok amal dia kekal, lagi satu masalah. Sebab dia tahu dia beramal apa, baik ke buruk. Kalau dia beramal baik, dia pula tahu sikit ke banyak. Kalau dia beramal banyak, dia tahu ikut Nabi ke tak. Kalau dia ikut Nabi, dia pun tahu ikhlas ke tak. Maka banyak mana amal dia nak tinggal. Itulah ikhwan yang menyebabkan dia akan menangis terisak-isak. Menangis dia terisak-isak. Yang ni ikhwan, yang ni yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am. Allah rakam 2 tempat. Dalam surah Al-An'am 1, dalam surah Al-Kahfi 1. Dalam surah Al-An'am pada ayat 94, Allah rakamkan yang ni. Allah kata, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Allah kata sungguh, walaqad, sungguh kata Allah, ji'tumuna, kamu pasti balik jumpa kami, furada, sebatang kara. Sebatang kara. Sebatang kara ni macam mana? Macam hadis ni sebut, kita akan balik dengan amal kita, sebatang kara lah kita. Macam mana? Kama khalaqnakum awwala marratin,
seperti mana kami cipta kamu awal-awal hak mula dulu. Macam itulah kamu balik. Masa balik macam mana? Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kamu akan tinggal di belakang kamu semua yang ada atas dunia. Tinggal macam mana? Keluarga, harta benda, balik. Maka dalam kubur tu jadi apa? Kita seorang-seorang. Khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kamu tinggal semua itu zuhurikum. Zuhur itu bermakna dunia. Di belakang kamu. Kamu tinggal dari dunia. Tak masuk dalam kubur. Masa tu kata Allah kata, menyebabkan mayat tu menangis. Kalau akhirat, nangis dia. Allah kata, وَمَا نَرَى شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. Allah kata, aku tak tengok pun satu benda yang masa kamu duduk dalam dunia, yang kamu puja, kamu sembah, yang sekarang ini dia boleh tolong kamu. Allah kata mana? Yang kamu jadikan sekutu selain daripada Allah, kamu ingat dia, kamu lupa Allah, kamu taat dia, kamu derhaka Allah. Allah kata, manara, aku tak tengok pun syufa'akum, mana dia yang kamu jadikan dia sebagai penolong kamu. Alladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u, yang masa dulu dalam dunia, masa hidup, kamu sangat yakin, kamu dakwa, kamu sangka dialah sekutu-sekutu yang boleh tolong kamu selain daripada Allah. Mana Tuhan kata? Allah kata, laqad taqatta'a bainakum. Hari ini kata Allah, sungguh telah putuslah antara kamu dengan dia. Wa dhalla ankum, dan kamu hilang segala-galanya. Apa yang kamu hilang? Kamu hilang ma kuntum taz'umun, apa yang selama ni kamu duga masa kamu hidup. Kamu rasa dengan mati tu habis, tutup buku, selamat dah, habis. Dugaan kamu itu telah terputus. Mati bukan macam tu. Kalau dalam surah Al-Kahfi pada ayat 48 tu, Allah guna perkataan yang sama juga. Tapi Allah guna sikit. Allah kata, wa'uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida. Allah katakan, wa'uridu ala rabbika saffa. Allah kata semua mereka ni akan dihadapkan berbaris-baris di hadapan Tuhan mereka. Ini akhirat. Besok letak depan Tuhan, menghadap Tuhan berbaris-baris. Maka Allah kata, laqad ji'tumuna furada. Last sekali Allah kata, hampa mai juga ke aku sebatang kara. Kama khalaqnakum awwala marratin, macam kami cipta kamu dulu, mai juga. Allah kata, bukankah bal za'amtum, bukankah dulu masa hampa hidup ni dalam hati perut hampa ni ada satu benda. Apa dia? Lan naj'ala lakum maw'ida. Hampa tak pernah sangka, hampa tak pernah yakin kata hampa akan berjumpa dengan kami hari ini. Hampa tak pernah ada janji nak jumpa dengan kami. Sedangkan berapa banyak ayat Quran kami kata, wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur. Kami kata, kepada kamilah kamu dikembalikan. Kami ulang ayat tu berapa banyak dalam Quran. La'allahum yarji'un, kamu akan kembali balik kepada kami. Kamu lupa semua ayat ni. Maka lan naj'ala lakum maw'ida, kamu tak pernah sangka ada perjanjian yang telah kami janji. Maw'ida, perjanjian ini kami akan kembalikan kamu pada kami adalah benda yang benar. Kamu masa hidup terlalu berpoya-poya, kamu lupa akhirat sampai kamu lupa perjanjian ini. Nah ikhwan, inilah kita kata hakikat daripada kehidupan. Bila mayat keluar daripada rumah, 3 benda akan ikut dia. Nabi kata 2 benda akan balik, 1 akan kekal.
keluarga dia dan harta benda dia akan balik, dan amal dialah yang akan kekal. Kata penulis, dalam hadis tersebut menunjukkan, satu, bahawa dunia pasti hilang dan binasa. Kedua, semua perhiasan dunia tidak akan menyertai mayat dalam kuburnya. Ketiga, dianjurkan untuk memperbanyakkan melakukan amal-amal saleh yang akan menyertainya ke liang kubur. Keempat, yang paling bermanfaat buat si mati adalah amalnya dan doa anak yang saleh. Kelima, adapun keluarga dan hartanya pasti ditinggalkan oleh si mayat. Itu penulis kata beberapa pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis itu. Oleh kerana itu, seorang Muslim harus banyak bersedekah sebelum datang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, yakni dengan kata yang menyesali, "Ya Rabbku, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah, berinfak sebelum datang kematian. Kerana jika sudah datang ajal, manusia minta ditangguhkan ajalnya supaya dia bisa bersedekah. Yang disebut dalam ayat ini hanya sedekah, tidaknya lain. Kerana sedekah banyak manfaatnya untuk seseorang Muslim di dunia. Apalagi jika dia sudah meninggal dunia. Ya ikhwan, ayat ini di antara ayat yang menyatakan apakah yang boleh membantu kita husnul khatimah. Apakah yang boleh membantu husnul khatimah kita? Iaitu yang pertama, fa asaddaqa, yang kedua, wa akum minas salihin. Yang boleh membantu husnul khatimah kita sedekah. Dan yang kedua, amal-amal salih selain daripada sedekah. Laksanakanlah amal salih. Buatlah sekecil mana amal salih, dia akan menjadi sebab bila malaikat ambil nyawa kita, kita tak minta dah umur kita ditunda. Bahkan kita akan jadi seperti hadis Aisyah, Nabi kita, man ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka berjumpa Allah, Allah suka berjumpa dengan dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata, bila satu orang tu nak mati, Nabi kata, idza busyira ahadukum, masa malaikat nak ambil nyawa dia, digembirakan dia dengan amal-amal baik dia. Bila kita nak mati, kita dalam keadaan lemah, nak menyawa tak lepas, kita ghamarat. Maka Nabi kata, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, tolong saya ya Allah atas kelemasan ini, kesesaraan ini, tak boleh menyawa, sesak nafas. Maka macam mana Allah tolong? Busyira, Allah gembirakan pandangan mata dia, dia melihat amal baik dia, dan dia melihat redha Tuhan, dia melihat rahmat Tuhan. Ketika itu Nabi kata, ahabba liqa Allah, dia nak sangat nyawa dia dicabut kerana dia nak balik berjumpa Allah, dia dapat melihat balasan Tuhan pada dia. Maka Nabi kata, wa ahabballahu liqa'ah, maka Tuhan pun suka nak sambut dia. Maka satu dari benda yang boleh membantu kita berdasarkan ayat ni adalah sebab orang mati tu minta pada Tuhan, fa asaddaqa, dia nak bersedekah. Zakat pun termasuk dalam sedekah, kerana Allah mengguna nama sedekah untuk zakat. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah kata sesungguhnya zakat itu untuk fakir miskin. Tapi Allah tak guna zakat, Allah guna sedekah.
Maka sedekah itu zakat pun termasuk, sedekah sunat pun termasuk, infak pun termasuk, derma, bantuan, duit ringgit, harta benda pada orang, kesemua itu masuk di dalam ayat fa'asaddaqa. Dan Nabi sebut pada kita, ikhwan, bila orang tu bersedekah kerana Allah, sekecil mana pun dia sedekah, maka Nabi ajak para sahabat, wala bisyaqqi tamrah, wala bisyaqqi tamrah, walaupun dengan kau rekah, kau koyak tamar tu sebiji, kau koyak, bagi sebahagian pada orang, sebahagian lagi kau makan. Walau bisyaqqi tamrah, walaupun dengan kau koyak. Maka apa terjadi? Nabi kata, antara kau dengan neraka terbina satu tembok yang tebal dia 120 hasta. Terbina tembok antara kita dengan neraka. Neraka tak boleh tembus kita dengan sedekah. Dan dalam riwayat lain menyebut satu musim neraka tak boleh sentuh kita. Sedekah itu punya dahsyat. Maka kerana itu bila nak dicabut nyawa orang-orang jahat ni, orang munafik khususnya, nak dicabut nyawa, apa yang dia minta pada Allah? Dia minta benda yang paling menyelamatkan dia masa nak mati dan lepas mati, iaitu apa dia? Sedekah. Kenapa orang munafik tak minta ke Tuhan dalam ayat ni? Dia kata, ya Allah, lambatkanlah tempoh sembahyang, tempoh mati aku, sebab bagi peluang aku sembahyang 5 waktu, bagi peluang aku puasa. Kenapa dia tak sebut benda tu? Sebab ikhwan, telah menjadi tradisi orang Islam, tak ada orang Islam yang tak sembahyang walaupun dia munafik. Dia munafik tapi dia tak tinggal sembahyang. 5 waktu dia sembahyang belakang Nabi. Pasal itu Imam Ahmad kata, tradisi tinggal sembahyang ni, kalau munafik pun tak tinggal sembahyang, yang tinggal sembahyang ni nak panggil apa? Munafik, dengan sifat munafik itu Allah tak suka. Dan ada ayat kata munafik ni masuk neraka. Tapi kerana munafik itu Islam, telah menjadi tradisi dalam Islam, sebut aja nama Islam, hang baik bab lain, hang jahat bab lain, sebut aja hang orang Islam, hang mengucap 2 kalimah syahadah, hang mesti sembahyang. Yang Nabi tegakkan hukum, apa nama dia? Allah, sahabat Nabi yang buat zina tu, dia mengaku depan Nabi dia zina. Ma'iz, dia sembahyang 5 waktu, dia sembahyang tahajud, dia puasa Ramadan, tapi dia terlibat dengan zina. Perempuan yang sahabat Nabi menjumpa Nabi, ya Rasulullah, daripada kaum Al-Ghamidi, dicuri barang. Memang confirm dia curi, bukti semua ada. Sahabat berjumpa Nabi, ya Rasulullah, tolonglah, dia ni bukan orang biasa, dia orang kenamaan, dia ni orang bagus, dia curi. Tu yang Nabi kata, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri pun, aku tegakkan hukum. Dia sembahyang dah, dia tutup aurat. Ni ada seorang dalam Riyadhus Salihin kita baca, hadis Bukhari, dia main depan Nabi, dia mabuk, Nabi kita pukul dia, sahabat semua pukul. Dalam banyak-banyak sahabat pukul, ada satu sahabat kata, semoga Allah laknat hang, Allah kutuk hang, Allah hina hang. Nabi kita jangan kata lagu tu, sebab dia sayang pada Allah dan Rasul. Tapi dia mabuk. Tapi telah menjadi tradisi dalam Islam ni, sebut saja orang Islam mencuri ke, buat zina ke, itu bab lain. Tapi telah menjadi tradisi dalam Islam, tidak ada orang Islam meninggalkan solat, walau seburuk mana perangai dia. Orang yang minum arak ada zaman Nabi, orang yang zina ada zaman Nabi, orang yang mencuri ada zaman Nabi, orang munafik pun ada zaman Nabi. Kesemuanya salat. Tiba-tiba ada orang tak salat. Nak kata apa kat dia? So Imam Ahmad tanya, nak kata apa ke dia? Kalau dia Islam yang mana? Islam yang jahat. Adakah orang Islam lebih jahat daripada orang Islam yang munafik? Orang Islam munafik tu orang Islam paling jahat lah tu. Tapi dia solat ke tak?
Salat. Tiba-tiba ada orang Islam bukan munafik tapi tak salat. Hang nak kata apa? Itu dia Imam Ahmad kata, katakanlah pada dia bukan orang Islam. Sebab munafik pun sembahyang. Karena itu orang munafik tak minta supaya dia salat. Sebab dia dah salat. Dia tak minta sedekah. Dia tak minta puasa. Dia tak minta tutup aurat. Dia tak minta haji dengan umrah. Sebab dia dah buat dah benda tu. Tapi ada satu lagi dia tak buat. Sebab orang munafik susah nak buat benda ni. Iaitu apa dia? Tolong orang Islam yang lain daripada hati yang lunak sedekah. Ini bakhil, ini sifat dia. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Dia a'ta, dia memberi kerana Allah. Dia membenarkan adanya syurga Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Allah bagi jalan mudah dia sampai ke syurga. Hak ini munafik tak ada. Munafik hak bawah tu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Tu Allah kata, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allah kata apa lagi? Wa ma yughni anhu maluhu, apa lagi berguna kepada depa harta benda depa iza taradda, apabila pipi depa ni dah kena tanah, masuknya dalam kubur. Iza taradda, depa dah dimasukkan ke dalam kubur dah. Apa lagi berguna harta benda depa yang selama ni depa tak mau infak macam orang beriman infak? Maka Allah Ta'ala kata, inna alaina lal huda, petunjuk itu adalah milik kami. Nampak macam mereka semayang, nampak macam mereka puasa, tapi mereka tak dapat petunjuk kami. Maka inilah yang diminta oleh orang munafik, nak sedekah. Dan dia minta nak buat amal soleh yang lain. Ibn Abbas kata dia minta nak buat haji. Sebab di antara sifat munafik ni juga, dia tak suka sabilillah. Kalau habaq perang, dia lah orang paling lambat dan bagi 1000 masalah, 1000 alasan. Sebut aja haji, dia buat lambat. Maka dia juga minta nak jadi orang yang buat haji, kata Abdullah bin Abbas. Pendek katanya ikhwan, dua amalan ini, sedekah dan kita jadikan diri kita daripada amal saleh, itu akan memudahkan kita punya husnul khatimah. Baik ikhwan, pada hakikatnya harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta yang telah kita habiskan, yang telah kita infakkan dan kita sedekahkan. Sedangkan harta yang kita tinggalkan dan kita simpan adalah milik ahli waris kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna maluhu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara. Ini dalam hadis Imam Bukhari. Nabi bersabda, siapakah di antara kalian yang mencintai harta ahli warisnya lebih daripada mencintai hartanya sendiri? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan lebih mencintai hartanya sendiri. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya hartanya sendiri itu ialah apa yang telah dipergunakan, disedekahkan, dan harta ahli warisnya ialah apa yang ditinggalkannya. Nabi kata, siapa lebih suka harta orang daripada harta sendiri? Siapa suka harta orang daripada harta sendiri? Sahabat kata, mana ada orang suka harta orang? Semua pakat suka harta sendirilah ya Rasulullah. Nabi kata, kalau macam tu aku nak abang kat hampa. Harta hampa sendiri itu ialah apa yang telah hampa pakai untuk diri hampa, yang bila hampa mati, dia akan ikut sekali dengan hampa. Itulah harta hampa. Tapi kalau harta tu, hampa kata harta hampa, bila hampa mati, dia tak duduk dengan hampa, itu harta orang. Itu harta waris hampa. Maka harta hampa adalah harta yang telah hampa pakai untuk diri hampa, yang hampa akan bawa sampai akhirat. Iaitu harta maluhu ataupun malaka, harta engkau itu ma qaddama,
adalah harta yang telah kau pakai. Malu warithuka atau warisuhu, ataupun harta engkau, harta waris engkau, harta orang lain, ialah harta ma'akhara, yang bila hampa tinggal, dia pun tinggal hampa. Lepas tu hampa tak dapat apa, lepas tu dibahagi pada keluarga hampa. Itulah harta orang. Tapi hampa kata hampa tak sayang harta orang. Tapi dalam hidup hampa jadikan harta hampa sebagai harta orang. Penat hampa, kena hisap hampa, senang lenang orang lain. Malapetaka hampa tanggung. Ini yang Hasan Basri kata apa, ya kawan? Hasan Basri kata dalam tafsir Ibn Kathir. Hasan Basri, dia kata apa? Dia kata esok kita mati, Allah akan tanya kita. Allah kata, Aina ma jama'ta? Aina ma jama'ta? Allah kata, hampa mati ni, apa yang telah hampa kumpul? Harta banyak mana hampa mati ni? Maka anak ada pun jawab. Dia kata, dia habaklah. Dia kata, ya Allah, saya ada harta banyak ni, saya kumpul banyak ni. Bila dia duduk bagi, dia duduk cerita, dia cari harta lagu mana, Allah tanya sepatah, kata Hasan Basri. Allah kata, sudahlah. Lah ni aku nak tanya, aina ma qaddamta li nafsik? Aina ma qaddamta li nafsika? Sekarang ni aku nak tanya, yang hang kumpul untuk diri hang mana? Hang cerita hang buat rumah. Mana rumah hang? Di dunia. Hang cerita kata hang mati, hang tinggal harta. Untuk siapa? Untuk anak, untuk isteri, untuk mak, untuk adik-beradik, untuk mak bapak, semua ada. Mana harta tu? Semua di dunia. Lani li nafsika ma qaddamta li nafsika, yang hang bawa mai dengan aku mana? Sedangkan harta tu nikmat yang aku bagi ke hang. Mana nikmat tu? Pasal apa nikmat tu semua hang bagi ke orang? Hang tak hargai nikmat aku bagi? Tunjuk kat aku mana nikmat yang aku bagi ke hang. Pasal apa hang tak bawa mai lah ni? Apa jadi? Hasan Basri kata, dia pun pusing kanan, dia pun pusing kiri, dia cari. Mana harta yang dia cari selama ni? Hasan Basri kata, fala yarahu qaddama syai'a. Dia tak melihat apa-apa dia bawa untuk Tuhan. Kesemuanya dia tinggal habis. Maka Hasan Basri kata, hangpa tahu tak dalam Quran Allah kata apa? Inilah yang Allah kata, yang kita baca ayat tadi 94 Al-An'am. Ji'tumuna khalaqnakum ji'tumuna furada. Allah tak hang balik sebatang kara, sedangkan aku bagi nikmat macam-macam. Hang tinggal semua atas dunia. Lan ni hang bercerita tentang apa yang hang bagi pada orang, dan hang lupa bercerita tentang apa yang aku telah bagi pada hang. Hang tak boleh tunjuk. Maka dia tidak disediakan tempat melainkan di dalam neraka. Ikhwan, itulah yang disampaikan pada kita. Dari Mutarrif, daripada ayahnya, dia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang membaca ayat Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan. Alhaakumut takatsur. Alha bermakna kelalaian. Alha. La tulhikum, la tulhikum. Jangan melalaikan kamu. Alhaakum, kamu telah dilalaikan. At-takatsur, dalam bentuk kelalaian, kamu menghabiskan usaha kamu untuk takatsur, kathir, memperbanyakkan sesuatu. Kamu telah lalai, kamu telah dilalaikan oleh usaha kamu dalam dunia, yang kamu suka benda tu jadi banyak, takatsur. Takatsur dalam tafsir dia kata memperbanyakkan harta dan anak-anak. Sebab itulah yang Allah sebut dalam ayat mana kita baca tadi? Ayat 10 surah Al-Munafiqun tu, ayat 10 kan, pada ayat 9 tu. Itu yang Allah terjemahkan makna alha. Apa makna alhaakumut takatsur? Maka Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Di alhaakumut takatsur la tulhikum, kamu telah dilalaikan dengan cara hidup,
dengan program kamu sendiri, jadual kamu sendiri, kamu menghabiskan usaha kamu memperbanyakkan sesuatu dalam dunia. Perbanyakkan apa? 9 surah Munafiqun, Allah kata, wahai orang yang beriman, janganlah kamu didalaikan dalam urusan memperbanyakkan harta dan anak pinak kamu. Sahabat kata, satu hari Nabi baca ayat ni, alhaakumut takatsur. Lalu Nabi bersabda, yaqulu ibna Adam mali mali, wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa abnaita, aw labista fa ablaita, aw tasaddaqta fa amdaita. Nabi kata, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Lalu Nabi kata, tidaklah harta yang engkau miliki melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis, atau apa yang engkau kenakan lalu usang, atau apa yang engkau sedekahkan lalu engkau biarkan. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. So anak Adam, hadis ini juga menjadi tafsiran kepada makna at-takatsur tadi, bermakna al-mal. Pasal anak Adam kata, mali mali, harta aku banyak, harta aku banyak, aku ada harta banyak, sana harta aku, sini harta aku, duit aku banyak. Nabi kata, tidakkah yang menjadi harta dia sebenarnya apa yang dia dah makan? Dan sifat benda dia makan, fa'afnaita, habis. Bukankah harta dia itu labista, benda yang dia pakai? Dia beli baju, dia beli kereta, dia pakai. Dan bila dia pakai, fa'ablaita, benda tu akan reput, benda tu akan lusuh, benda tu hari mula nampak cantik, lepas tu akan jadi tak elok, dia akan buang, dia akan beli yang baru balik. Tidakkah harta dia itu dia gunakan tasaddaqta, untuk dia sedekah? Dia sedekah banyak mana tak tahu, tapi Nabi kata bila dia sedekah, fa'amdaita, sedekah dia lalu pi lagu tu, dia tak ingat apa pun. Biasanya kalau kita sedekah kemudian kita tak ingat, maknanya kita sedekah tu banyak ke sikit? Sikit lah. Kalau kita sedekah banyak, kita akan ingat. Katalah kita wakaf sebiji rumah kita harga 500,000. Ingat tak kita, ikhwan? Kita boleh tabung masjid RM5, dengan kita wakaf rumah kita 500,000, mana kita ingat? Maka biasanya manusia sedekah, berlalu lagu tu sedekah dia pun tak tahu dah dia sedekah bila. Nabi kata, itulah harta dia, bukan yang ada dalam poket dia, yang ada dalam bank dia. Yang tu semua bila dia mati, semua jadi hak orang. Walaupun bukan hak orang lain, hak keluarga dia, tapi keluarga dia akan pakai. Dan dia akan ditanya sebagai sahibul mal, tuan yang mengusahakan harta tu. Dari mana harta tu datang dan ke mana dia perhabis. Dan kenapa nikmat Tuhan ni Allah bagi kepada dia, tak ada ke dia? Nikmat Tuhan ke kita, kenapa tak ada? Mana nikmat Tuhan? Nikmat Tuhan wajib disyukuri. Mana dia? Kata, saya buat rumah. Itu rumah saya besar, saya bagi anak-anak pinak saya pakai. Itu untuk hang, bagi pada anak pinak hang. Mana untuk hang? Hang punya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaqulul abdu mali mali, innama lahu min mali thalathun, ma akala fa'afna, aw labisa fa'abla, aw a'ta faqtana, wa ma siwa zalika fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnasi. Ini juga adalah hadis Muslim. Nabi kita, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, aku ada banyak harta. Biasanya ikhwan, orang kalau boleh kata mali, mali, maknanya duit dia sikit ke banyak-banyak lah. Kalau dia cakap ada RM10, dia tak kata setengah, tu tanda tak ada apa. Tapi kalau dia ada 10,000, dia ada 10 juta, baru dia bercakap mali, mali, hartaku, hartaku. Nabi kata, sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal daripada hartanya. Apa yang telah dia makan lalu habis, apa yang dia kenakan lalu usang, atau apa yang dia berikan lalu ia simpan untuk akhiratnya.
Adapun selain itu, maka ia akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Subhanallah ikhwan. Itulah dia kehidupan dunia. Last sekali. Seorang yang beriman pada Allah Ta'ala dan hari akhirat hendaknya berlomba-lomba bersedekah. Kerana sedekah merupakan bukti keimanan, menghapuskan dosa, memudahkan jalan menuju syurga dan menghindarkan seseorang dari api neraka. Seorang mukmin harus yakin seyakin-yakinnya bahawa apa sahaja yang kita miliki pasti habis dan apa yang ada di sisi Allah pasti kekal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisimu akan lenyap, yanfad, habis, punah ranah. Dan apa yang ada di sisi Allah, baq, itulah yang kekal. Jadi yang ada di sisi Allah tu apa dia? Yang kita jadikan dia semua kerana Allah dan untuk Allah. So harta benda kita ini kita berbuat untuk Allah, pakai untuk Allah, maka yang tu baq. Tapi kalau kita kira yang kita kumpul saja, yanfad, dia akan habis. Dia akan dimakan oleh macam-macam zaman, masa dan keadaan. Jadi ikhwan, mari kita buat satu kesimpulan. Pertama, apa dia? Satu orang mukmin, orang Islam baik, sembahyang, dia mati, dia cari harta dengan cara baik, dia mati. Ni dia mukmin. Bila dia mati, dia juga tidak bawa harta dia dan ahli dia, tetap tak bawa. Dia mukmin. Dia cari harta cara betul. Maka Nabi beri satu irsyad, satu pedoman kepada orang mukmin ni apa dia? Nabi kata, pakai harta sebanyak-banyaknya untuk diri hang di akhirat. Supaya bila hang mati, hang tak mati keseorangan. Sebab kalau hang tinggal banyak mana dalam dunia, besok ketika mayat hang diusung masuk kubur, lagi teruk hang akan menangis. Pasal benda yang hang sayang tinggal hang tak duduk dengan hang. Maka hang guna harta tu supaya harta tu teman hang dalam kubur, dia jadi amal saleh. Maka cara dia macam mana? Ayat tadi abang pada kita, fa asaddaqa, infak. Lepas tu 10 surah Munafiqun tadi kata apa? Wa anfiqu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum nyawa dicabut, Allah kata, infak harta untuk diri hang sendiri. Untuk mudah sakaratul maut hang dan untuk akhirat hang. Dan supaya bila mayat hang diusung, harta hang ikut, hang pusing belakang, hang tak menangis. Sebab hang tahu yang bersama dengan hang lagi banyak daripada yang tinggal hang. Ini mukmin ikhwan. Tapi antum bayang kalau dia bukan mukmin. Harta yang dia dapat tu dengan jalan yang salah. Dengan jalan khianat. Katalah dia menega. Menega tu halal. Dia menega. Tapi cara dia dapat menega tu dia rasuah. Cara dia dapat menega tu dia kena peruntuh menega orang. Baru dia boleh untung. Ataupun cara dia dapat menega tu dia kena pakai bomoh. Yang macam ni, kalau dia infak di jalan Allah pun, apa ada kat dia? Tak ada apa. Tak ada apa, kosong. Sebab apa? Bukan saja harta tu kena halal, jalan dapat harta tu juga kena jalan yang betul. Jalan yang Allah Ta'ala terima. Jalan itu juga kena mustaqim. Tidak boleh ghairal mustaqim. Jalan tu kena lurus. Kalau mukmin pun dengan jalan lurus, dia masih tengok harta dia tinggal dia menangis masa dikubur nanti, apa tak lagi orang jahat. Nabi kata apa? Nabi kata ada tiga dipanggil tiga saman. Tiga pembayaran yang dibenci Allah. Tiga pembayaran yang dilaknat, haram, Nabi kata. Allah tak suka. Satu apa dia? Nabi kata saman qalbun. Nabi kata bayaran yang kita ambil kerana kita jual anjing. Allah tak suka. Kita punya bisnes jual anjing.
Bukan kita tangkap anjing liar ni. Bisnes kita jual anjing. Apa? Pet orang panggil. Tengoklah ni anjing sekok pun pergi harga RM15,000. Sekok pun. Orang suka buat pet. Buat barang kesayangan dalam rumah. So kita buat bisnes anjing. Maka ni aku jual anjing. Dia tu beli. Maka itu dilaknat Tuhan. Allah tak suka. Nabi kata haram benda ni. Satu. Yang kedua apa dia? Yang kedua Nabi kata saman bagi. Bagi. Begitu. Siapa dia? Kita bayar harga kepada apa nama pelacuran. Bagi duit ke dia. Dia terima. Nabi kata Allah laknat. Allah benci pembayaran itu, hasil tu. Dan yang ketiga Nabi kata apa dia? Saman kahin. Pembayaran kepada tok-tok bomo. Kahin ke, araf ke, tengok tilik, tengok nasib, tanya begitu, tanya begini. So bomo ni maksudnya bomo yang terlibat dengan alam ghaib ni. Bomo yang boleh menduga nasib. Kalau takat bomo patah tak apalah, pasal dia ada dia punya apa? Rasional dia. Dia ada pengalaman dalam tengok patah. Dia bukan bomo patah. Pi bomo tu nak tahu. Saya nak pergi jumpa bomo. Pasal apa? Nak tahu. Laki saya ni belakang saya dia curang ke tak curang? Jumpa bomo, tanya bomo. Bukan mengadu ke Tuhan, tanya bomo. Bayang. 50, 60. Percaya. Semayang dah Tuhan tak terima 40 malam. Kufur dia pada Allah. Antum bayang. Ada orang kata, walaupun dia tu pelacur, tapi dia rajin sedekah. Dia rajin bagi mak Hafiz. Walaupun dia pelacur, walaupun dia gangster, walaupun dia tu, tapi dia rajin sedekah. Allah terima ke sedekah macam ni? Allah terima ke? Dalam riwayat lain, Nabi kata, Allah tak menerima sembahyang daripada orang yang tidak ambil uduk. Siapa-siapa berani sembahyang tanpa ambil uduk, Allah tak akan terima. Demikianlah Allah tidak menerima sedekah daripada sumber yang salah. Allah tak terima. Pergi ambil duit orang, pergi sedekah. Abang ambil duit adik, pergi sedekah. Pasal apa? Bunyi pun dia tak ada duit, selut dalam poket adik, orang minta sedekah, ambil RM10 bagi. Dia sedekah duit adik dia tanpa izin adik dia. Allah terima? Allah tak terima. Yang macam ni ikhwan. Nak balik bertemu Allah macam mana? Yang cari harta cara betul pun duk ketak, takut. Yang macam ni macam mana? Maka kerana itu ikhwan, mesti kita tahu bahawa apa yang ada dalam dunia ni, bila kita mati apa jadi pada kita? Kita akan menangis tengok keluarga kita pi. Kita akan menangis tengok keluarga kita pi, dengan kita tengok seorang pun tak angkat tangan berdoa pada kita. Seorang pun tak angkat tangan. Dan kita menangis lagi tengok harta yang kita usahakan itu, kita sendiri tak pakai untuk masa depan kita di akhirat. Kita pakai untuk benda-benda salah. Benda-benda salah, ikhwan. Benda-benda salah. Banyak orang usaha-usaha dalam dunia kerana dia tak mampu sabar. Ada satu cerita, ikhwan. Allah cerita dalam surah Al-A'raf. Cerita ni sangat menarik. Cerita Nabi Musa. Allah cerita satu hari, pembesar Fir'aun ni, hak jahat ni Tuhan kata pembesar dia, ocok Fir'aun. Kata apa kat Fir'aun? Takkan hang nak biar Musa duk pergi berdakwah pasal tauhid. Lama-lama, apa Musa buat? Musa nanti buat, Tuhan hang tu, mereka nanti tinggal dengan hang-hang mereka tinggal. Bila Fir'aun dengar, Fir'aun jadi geram. Maka Fir'aun kata, jangan takut. Kita kena ambil tindakan. Kita adalah orang yang qahirun, orang yang ada kuasa. Kita akan pakai kuasa kita. Pertama Fir'aun kata, bunuh lelaki-lelaki. Permalukan yang perempuan. Bila maklumat tu Allah bocorkan bagi sampai kepada Nabi Musa, kaum Bani Israel jadi takut. Pasal Fir'aun nak buat benda jahat. Nak tangkap Nabi Musa, nak bunuh Nabi Musa, nak bunuh lelaki-lelaki, hanya selamatkan yang perempuan sahaja. Sebab orang Arab kata apa? Nasruha bukaun. Orang Arab jahiliah ni, ini jahiliah punya syair. Dia kata, kalau hang dapat anak perempuan, apa dia boleh buat kat hang?
Nasruha bukaun. Kalau dia tolong hang pun, dia pakai air mata ya. Dia bukan boleh pergi tolong macam anak jantan, pergi lawan, pergi apa. Nasruha bukaun. Dia hanya boleh menangis. Menangis tu tanda dia kata dia sayang ke hang konon. Dia bukan macam anak jantan. Maka lebih baik bagi mati pun anak perempuan, selamatkan anak jantan. Maka Fir'aun buat benda yang sama. Fir'aun kata, anak perempuan kita jangan bunuh. Sebab apa? Dia hanya boleh menangis ya. Anak-anak perempuan, anak jantan kita bunuh. Sebab dia boleh ambil pedang lawan kita. Apa dia kata? Lupa dah sahabat dalam syair tu kata nasruha bukaun. Macam mana? Dia kalau dia tolong pun dia pakai air mata. Kalau dia nak apa? Wa birruha apa? Wa abarraha saraqah. Kalau dia tolong pak dia pun dia kena curi duit laki dia. Sebab dia, anak perempuan dia bukan ada duit. Orang Arab tak bagi kerja. Dia kata zaman tu perempuan nak kerja apa? Perempuan yang kerja kelab malam sajalah. Jadi GRO zaman tu. Maka kalau dia nak sedekah, dia nak tolong pak dia, dia kena curi duit laki dia bagi sengak-sengak. Itulah anak perempuan. So kalau kita biar dia apa pun tak apa. Bunuh anak jantan. Baik. Bila cerita ni sampai, Bani Israel kata kat Nabi Musa, macam mana ni kedudukan kitab Musa? Ayat ni ikhwan. Dalam surah Al-A'raf. Allah cerita. Allah kata Musa jawab. Musa bimbing dia apa? Musa kata apa? Pertama Musa kata, fasta'inu billahi wasbiru. Pertama Musa kata, jangan cemas. Minta tolong pada Allah. Dan sabar. Dan sabar. Wal aqibatu lil muttaqin. Kerana untuk orang yang minta tolong pada Allah, orang yang sabar ni orang yang bertakwa. Selalunya Nabi Musa kata, akibat kesudahan yang baik ini berpihak pada orang yang bertakwa. Dah kena ingat, innal arda lillahi. Semua bumi ini kepunyaan Allah. Yurithuha. Allah akan bagi bumi ini kepada hamba-hamba dia yang dia kehendaki. Maka jangan takut. Apa dia? Minta tolong pada Allah dan sabar. Ikhwan, ada orang dia tak mau minta tolong pada Allah. Dia tak mau sabar. Dalam usaha cari duit. Maka dia ambil jalan singkat. Apa dia? Cari bomoh. Dia tak mau minta tolong pada Allah. Dia tak mau sabar dalam cari jodoh. Dia ambil jalan singkat. Pakai susuk. Dia tak mau minta tolong pada Allah dan dia tak mau sabar. Dia ambil jalan pintas. Guna dukun. Yang ni semua telah menginfakkan harta dia ke jalan yang Allah sangat benci. Sangat syirik. Yang Allah tak akan ampun dosa itu kalau tidak ada taubatan nasuha. Maka kerana itu ikhwan, apa saja kita ada akan binasa. Yang kekal, apa yang ada di sisi Allah. Itulah yang kita kita bawa balik lepas kita mati. InsyaAllah ikhwan, penulis kata bab yang ke-13, iaitu dia bawa pada kita satu solusi taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la